Tadi biar dia bawa. Hai guys, Assalamualaikum, selamat petang. Kita bertemu lagi di video terbaru Ijat Celoreng. So guys, tengah berbelum. Baru lepas bersukan main volleyball, kami terima panggilan kecemasan kebakaran belukar. Lama dah Ijat tak buat video kebakaran belukar. So kami semua sedang bersiap sedia untuk ke lokasi kebakaran belukar. So tak buang masa, jom kita ke lokasi belukar. Let's go. Go guys. Oh, api sampah. Alah. Membakar membabi buta. Wah, laju. Kau tak kau? Hah? Tak kau? Tu tak. Tak. Tak kau. Nak termau ah. Sampah. Dulu sana ada. Ada babi tu. Mana? Ada babi? Dulu ada babi atas tu. Tak nak kena turun juga ni tak? Kalau bakar kat atas ni boleh, padam kat atas ni boleh lah. Tapi dia tak padam sangat lah, asap je lah. Dia macam mana nak kena turun kalau tak sia-sia. Kalau boleh turun, turun ni. Tu lah. Kalau tak mazi air boleh turun tu. Jom. Boleh turun? Bagi hos lah. Boleh macam. Bagi hos aku turun tu. Sekejap. Okay. Tarik. Bolehnya? Oh, gila. Main trom. Trom kan? Tadi aku ke mana? Biar dia bawa. Lock. Oh. Lagi. Lagi. Jajak. Ni turun. Tarik lagi. Lepas lagi. Lepas lagi. Pagi. Alright. Okay. Mantap. Mana? Dia merebak sampai atas. Oh. Lepas tu ada babi. Ini yang buat kerja ni pun kebakan juga ni. Oh, tanpa haram Sekarang pokok ya bang. Ya. Mesti tak merebak kan ni guys. Mesti dia tak merebak di atas. Kalau lambat dia merebak ke dalam kan? Belanan. Kalau dia bakar dulu situ. Baru sampai atas. Ayah, bocok. Mak bocok, mandi ayak. Mandi ayak. Nah, ke bawah ni pula.
Ha? Kelapa bakar. Bau sampah. Air slow Laju ayah. Boleh. Boleh kot. Boleh? Adik dia kena mikir tadi. Dah dalam ni kan. Dah gambut dah layan ni. Oi, basah aku. Bocor. Terbang kat suara aku. Ayam bocor. Ayam bocor. Orang. Ai bocor. Ayam bocor. Ayam bocor. Ayam bocor. Tak padip. Tu lagi sikit tak? Dia buang-buang tepi tu dia bakar kan? Dia dia punya masa tu pun lebih kurang macam ni. Lama dah kan tak buat kan. Iya. Lagi yang lalu sini semua kita tahan ke. Aku rasa tak ada orang lalu sini. Seram. Tak dip. Amin. Cari apa? Apa dia? Mencari babi. Mantap dah. Tujuh. Ada? Oh. Sudah. Kau nak tukar jadi apa? Ultraman? Ada? Oh. Ada? Tak ada. Ada? Ada sebarang tanda kehidupan. Tak ada. Siapa nak lalu sini pun seram nak lalu. Apa dah? Ni jalan mana ni masuk ni? Tak, aku tak tahu. Kita jalan-jalan dulu lah. Jalan dulu. Ni ha. Kita paranormal lah. Paranormal. Kita selitkan sekali segmen paranormal. Kita selitkan sekali dengan segmen paranormal. 6.50 ni pun. Naik bulu rumah ni. Naik bulu rumah ni lah. Jom dah bai. Ini kawasan mana ni? Macam tempat ni. Sampai Padang ni lah. Ni terowong mana ni? Ni kita boleh syuting cerita zombie lah. Zombie terus. Kita ada tu. Okey. Saya jalan. Sini tak tahu lah, tak ada kot sini. Sana kot. Seram. Masuk. Balik. Balik lah. Ni. Jalan. Ni. Kita ambil sampel DNA. Aduh. Ada catatan. Emang pandai nak boleh jadi detektif Conan sebab saya tengok cerita detektif. Sana kot tak laluan dia? Orang dulu kata Masak lemak. kalau ada periuk kera dekat sesuatu tempat tu, ada nenek kebayan. Ya. Gurau kat tempat macam ni. Oh, ada ayat. Mesti ada air. Dia nak tangkap dia punya mangsa. Bawa balik lah masak lemang. Lemang periuk kera. Okay. Let's go. Habis lah tu, settle lah. Settle adik. Marah tu. Ayak. Tahan. Tahan. Ayo. Bomba ni kerja dah macam kerja askar lah. Dah macam kerja askar dah bomba ni. Selamat. Naik dah seorang. Salam. Kita ikut shortcut. Ikut shortcut tapi abang tak ada drone lah. Tapi kotor sikit tangan. Kotor bang. Siapa berat sangat ni? Siapa yang berat sangat ni? Oh, Cik Azri. Tarik dulu sampai hujung. Sekejap, tunggu tempat guru. Itu tak ke? Belah sana dia. Dah lah, dip seorang. Dah ada, jom.
Biasa, ketat ni. Kiri. Oh tu. Ah. Oh. Dulu. Boleh. Selamat tak adik? Tak kiri. Nak tu kena menyanyi lagu Michael Jackson. Michael Jackson. Apa berat. Nampak dah adik. Selamat adik. Ini daripada bomba mana? Cyberjaya. Saya berjaya. Aku mesti ada bilang, aku kan ada jatuh tadi. Michael Jackson dah tu. Ah, Michael Jackson. Pusing. Okey, apa sekali lagi? Aduh, jambul aku penyek lah. Atau jambul lah. Okay guys, alhamdulillah selesai mahas pula. Kebakaran bukan kebakaran belukar tu, dia kebakaran sampah guys. Tempat tu dah biasa orang buang sampah dan bakar. So pada yang tidak bertanggungjawab, yang tengah tengok video ni, saya bagi amaran sikit lah. So supaya jangan selalu buat benda yang tak baik macam ni. Benda ni boleh apa, asap tu kan, boleh buat orang awam, orang sekitar kita ni berbahaya lah, terdedah dengan bahaya. So guys, semua sedang penat tengok adik. Okey dia okay, mantap tak dia cik okey je. Okey, Min senyum pak. Macam haus je. Macam haus. Balik haus. Balik minum balik malam minum okey, jom. Macam maskar tadi turun tu. So guys, terima kasih banyak kerana menonton video kali ni. Kita punya kerja pun dah selesai. Jam pun dah pukul 7. 7:05 malam. Nak balik. Siapa nombor 1? Nak balik balai. So terima kasih banyak-banyak. Macam biasa, teruskan like, share, komen. Ajak kawan-kawan tengok Ijat Celoreng. Jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum.